Saya sudah pun hampir selesai melukis. Lihat, saya mahu burger. Saya sangat lapar. Baiklah, Sandy. Mengambil keju. Meletakkannya di papan. Sekarang, kita potong tomato. Itu hebat. Seterusnya potong avocado. Ia harus sangat lembut. Oh, lihat. Ia seperti pena. Sekarang, potong daging. Ini adalah perkara paling penting dalam mana-mana burger. Banyak bergantung pada potong daging. Oh, ya, seperti donat. Goreng kedua-dua belah hingga mendapat kerak yang menyelerakan. Pecahkan telur di tengah. Dan siap. Oh, lihat saja keju itu. Kita perlu cairkan semuanya. Baiklah. Sudah dia masanya untuk menyusun burger saya. Ini dia. Semua bahan ada dalam sana. Avocado. Sudah tentu. Oh, saya suka. Mulut saya berair. Oh, jangan menguap. Saya benci salad. Saya perlu pergi ke peti sejuk. Oh, sejuk betul di sini. Okey, saya perlukan ais krim. Hebat. Saya makan buat burger daripada biskut dan ais krim. Ada kombinasi paling lezat. Di Junius, saya akan memakannya sendiri. Wah, sangat hebat. Masa untuk biskut kedua. Ini sememangnya satu karya seni kulinari. Mari tambah taburan berwarna. Saya akan letakkan mereka di tepi. Wow, nenek. Lihat betapa hebatnya hasilnya. Ya, sayang, tapi saya ada burger yang sebenar. Oh, kamu berdua tidak ada burger. Tonton dan pelajari. Saya akan buat yang terbaik. Baiklah. Wah, Nino Bacian tentang pakaian seragam saya. Anda tidak perlu menjawab. Saya tahu segalanya. Wah, baiklah. Saya perlukan grill. Suhu yang betul. Tapi, saya ingat saya terbakar. Mari buat hidangan terbaik pernah. Beberapa sausage, potongan daging, banyak, dan banyak keju. Oh, en hebat. Ya, Zira. Spurgery beer juice. Karya asli kulineri karakteristik. Memasak inilah seni. Oh, bagus. Baiklah, saya sudah selesai. Wow, ia nampak luar biasa. Saya mahu mula dengan yang paling kecil. Taburan berwarna dan ais krim. Hebat. Ini sangat kreatif. Saya mahu mencuba burger yang lain. Tunggu, ada apa? Avocado! Betapa menjijikkan. Saya tidak suka. Wow, saya pun tak boleh buka mulut saya seluas itu. Ia sangat hebat. Ada hot dog di sana. Hebat. Ini pasti pemenangnya. Oh, iya. Siapa yang meragui kemenangan saya? Sudah tentu bukan saya. Saya yang terbaik di dunia. Oh, dan nafsu yang ada di sana. Oh, baiklah. Itulah yang saya mahu makan. Kek yang lazat. Baik, saya akan coba. Hey, Chris. Musim lauro. Yes, salad. Saya seambil abang berberi seri dapat pot and kit span dan buang lebihan. Hey, siapa toss lagi seringnya? Begitu saja, is necessary. Oh, great. Oh, jom.
Ya, terima kasih, Nenek. Baiklah, saya juga ada bentuk segi 4 sekarang. Dan saya ada hubba-bubba ini. Boleh awak bantu saya? Baiklah, apa yang perlu saya lakukan? Baik, saya rasa seperti itu akan jadi agak cantik. Baiklah, mari kita gulung. Sedikit lagi. Dan siap. Nampak? Rumah kek yang hebat? Kamu suka tak? Sudah siap? Oh, selamat bertrend. Saya bakal ambil topping kacang di sini dan tuang lapisan tebal atas semuanya. Oh, ya, sempurna. Serba merawat Apa? garam. Hebat kan? Berhati-hati dengan menara waffle Anda. Oh, terus Nenek, tempur. Sekarang baru siap sementara saya menghias kek dengan waffle ini. Oh, ya akan jadi cantik. Lihat itu. Betul? Saya tak tahan lagi. Apa yang sedang berlaku? Oh, apa karut ni, Nenek? Boleh tolong pegang menara coklat saya sekarang? Apa? Kalian menggunakan saya di sini. Hentikannya. Baiklah, sekejap sahaja, Nenek. Saya juga perlu menghias rumah saya. Tetapi dengan coklat, bukan waffle. Oh ya, ini sempurna. Saya suka. Baiklah, Nenek. Lihat. Yang buat tetapi milik band demi bagus. Dak, itu minum bas. Dia bilang ke saya tak boleh tahan lagi. Aduh, apa yang awak buat? Yes, ada oleh kamu. Ya, sedang frame pacing slump. Hah? Saya skim tak ada coklat KitKat di cerobong asap kamu. Baiklah, saya tidak, tetapi saya akan ambil cecair hubba-bubba. Jangan risau semua, saya okey. Apa yang berlaku lagi? Hentikan itu. Kamu buat saya gila. Saya dah habis. Saya perlu membuat kek juga. Ini tembikai. Biar saya potong sekarang. Nenek sudah selesai. Sekarang saya perlu menghias semuanya dengan kulit dan tambah sedikit anggur. Ini adalah pilihan yang sehat untuk kek. Lebih banyak beri. Dan buah-buahan. Ini sebar dan spurahan yang seperti ini. Tetapi juga halaman belakang. Lihat, kita sudah selesai. Sayang. Oh, wah. Ada banyak kek yang berbeza. Lihat yang itu. Ia dibuat daripada tembikai. Oh, dan waffle. Biar saya cuba yang ini dulu. Banyak coklat di dalamnya. Ini mengujakan. Sedap. Oh, sangat sedap. Baiklah, biar saya cuba yang ini. Dengan hubba-bubba. Wah! Sungguh keren. Terima kasih, Kak. Dan sekarang karya agung tembikai ini. Wah. Sangat cantik dan berair. Saya suka. Dan gerdekeben. Wah, sangat menyegarkan. Kombinasi ini adalah pemenang. Nampak? Saya beritahu awak, sihat adalah yang terbaik. Belum puas lagi. Apa lagi yang boleh dilakukan di sini? Saya jumpa apa yang paling saya mahu. Buatkan saya telur hancur. Saya tunggu resipi awak. Baiklah, saya boleh buat itu. Ibu saya ajar saya cara goreng telur. Kita ambil telur dan pecahkan dengan pisau. Kenapa tak berfungsi? Pelik, telur ini terlalu kuat. Oh, baiklah. Saya tidak tahu. Larutan cerai sedikit seperti ini yang berfungsi. Sekarang letakkan kuning telur secara berasingan dalam kuali. Kemudian tuangkan putih telur secara berasingan. Baiklah, tambah sedikit sayur. Oh, ia akan menjadi hebat. Iklan pasti tidak akan dapat menahan tukul.
Apa? Anak Hermaisteri Kalamain in Adler Chef sengkup di pecah. Oh, Chef, awet trudi anar pecah. Oh, tidak masalah. Saya perlukan croissant. Semua orang suka croissant. Potong croissant memanjang dan ketepikan. Sekarang kita ambil keju, dengan kulat tentunya. Ia mempunyai aroma yang hebat. Adakah Anda setuju dengan saya? Oh, wow. Apa ini? Dari mana datangnya ini? Oh, ya, Sarah, betul. Teruk. Chef, apa yang masak? Oh, sebagai truk. Tapi ia sejak program merenggangun masa ganti. Saya beri taburis telur goreng dengan sedikit biji-bijian dan taburkan daun parsley. Adakah ia mengingatkan Anda kepada sesuatu? Oh, apa itu? Oh, tidak. Chef, ayo, hentikan. Anda boleh buang keju itu, baunya busuk. Amateur, sebenarnya seperti kamu tak sekesewari keseluruhan aroma yang indah ini. Ben pasti akan menghargainya. Parut keju pada croissant. Itu sudah cukup. Dan sekarang kita pecahkan telur. Begitu sahaja. Kita lempar dan pecahkan kulitnya dengan sempurna menggunakan pisau. Telur di atas croissant. Hebat. Sekarang kita pernah mahukan kerana mertua dan server waktu tahun sorry. So, sekarang kita tunggu sehingga masak sepenuhnya. Ya. Oh, edisilah star. Dari Tarina, tapi furas untuk base. Seluruh hancur saya sudah siap. Tinggal Ben untuk mencobanya. Baiklah nenek, telur hancur Anda memang hebat. Saya pasti akan memakannya. Baiklah, saya terfikir ini, saya pasti boleh memecahkan telur dengan dinamit. Kami letakkan dan tunggu. Telur itu memang mengejek saya. Tiada retak pun padanya. Saya tak boleh buat telur hancur. Apa yang patut saya lakukan? Oh sayang, saya tidak tahu. Chef, bagaimana keadaan Anda? Baiklah, Vesnik Ben menjadikan keruasan croissant di Windsor. Oh, sedap. Semuanya sudah siap. Baiklah, oleh kerana semua orang telah menyediakan hidangan untuk Ben kecuali Chloe. Chloe, jangan menangis. Mungkin Ben akan menghargainya juga. Mari kita pergi ke sesi rasa. Mari. Oh, saya menjangkakan makan tengah hari yang lazat. Kenapa ada telur sahaja di sini? Ini pelik. Adakah ia direbus? Hey, itu romantic, Chloe. Sesi sudah pernah sefirula Amir. Emas yang jadi Fiani. Oh, kamu pasti tidak akan menang. Baiklah. Apa yang patut saya cuba sekarang? Croissant itu kelihatan sedap. Mari kita cuba. Ew, baunya busuk. Baiklah, saya akan tutup hidung saya. Mungkin ia akan membantu. Ah, betapa menjijikkan. Keju ini sangat teruk. Saya tidak suka. Bleh, bleh, bleh. Tidak. Sudah tiba masanya untuk telur hancur terakhir. Oh, ia kelihatan sedap. Saya harap ia akan rasa sedap juga. Mari kita potong sekeping. Oh, mereka tak boleh makan dengan garpu dan pisau. Kenapa mereka perlukan itu jika anda ada tangan? Baiklah, sangat mudah makan dengan tangan dan ia sangat sedap. Saya suka. Nenek, anda menang. Hebat. Oh, terima kasih, sayang. Saya benar-benar menghargainya. Tugasan Anda seterusnya adalah manisan pada lidi. Saya tidak paham apa-apa. Saya tidak cuas. Di mana bakul buah saya? Bar untuk pemodal pisang. Begini caranya. Bagus kerana saya ada acuan ini. Potongan istimewa untuk bunga-bunga. Sekarang letakkan semuanya pada skor. Begitu sahaja. Dan letakkan mereka dalam periuk. Sebaliknya saya akan beri segar. Begitu sahaja. Oh, lihat itu. Sayang, apa yang kamu buat? Apa Nenek? Oh tidak, saya terlupa. Bagaimana dengan tugas itu? Oh, saya hanya ada lollipop ini. Baiklah, saya akan lapkannya. Oh, tidak, ia tidak berjaya. Selamat tinggal. Baiklah, kita perlu mencari sesuatu yang lain. Saya boleh belanja bayi itu dengan gula-gula marmalade dan marshmallow saya. Baiklah, saya ada sesuatu yang kurang. Oh, betul. Saya ada gula-gula getah di sini. Dan saya terlupa tentang itu. Ini yang saya perlukan. Nani Radek silakan menggunakan sirap coklat.
Hello, Nenek. Nampaknya ada yang terlalu bersemangat. Ya, betul. Saya harap saya belum minum semua sirap itu lagi. Ito sa hygiene self-disguiser for versus Selvon for the Morden. Ang streaming silver goring cutlet deal. Harumnya. Oh, sucker, kusdrarap. Shungyurai su wesi ondoring kipulin burger yung support. Perfecto. Sentuhan terakhir ialah pancuran sos keju yang boleh kamu tuangkan ke atas burger saya. Senufontaine. Sekarang saya juga parut keju ke bawahnya. Ya, dan hidupkan. Selamat menjamu selera. Wah! Oh, hadiah dari abang saya. Lihat. Ya, benar-benar hodoh. Saya tak mau cuba pun. Tapi saya rasa ia okey. Adakah ini tidur Tak sekejap? bagus. Saya suka marshmallow. Saya akan mencubanya sekurang-kurangnya super sedap dengan coklat sedap. Lihat, sekarang saya akan tiup belon. Wah, sangat hebat. Wah, adakah itu air pancut? Tidak kelihatan seperti coklat. Ya jelas, ini sos keju kegemaran saya. Hurai! Saya akan gembira menuangkannya ke atas burger. Mari coba! Sungguh sedap. Ini sungguh menyeronokkan. Wah, bunga yang cantik dibuat oleh nenek. Saya akan makan dengan gembira. Oh, begitu bagus. Nenek, memang terima kasih sayang. Selamat hari jadi kepada kamu. Ada itu seladong kecaperan kulinari baharu. Tugas pertama Anda ialah memasak sesuatu yang lazat. Bolehkah Anda mengendalikannya, kawan-kawan? Sebagai contoh, pai. Sudah tentu. Untuk membuat pai yang hebat, Anda perlu menjaga dough terlebih dahulu. Asia raspberry Ariana Maker Baker tambahkan sirap manis dari pear, strawberry, dan blueberry kepada setiap satu. Oh, betapa wangi sirap pear. Baiklah, mari gulung semua dough. Tambah sedikit coklat. Tardari ada dough kidam sirap kariaman dari pie yang sangat lazat dan manis dalam bentuk tembikai. Baiklah, seperti itu. Sekarang mari kita letakkan semuanya dalam mangkuk dan simpan. Oh, macam tu nampak. Hebat, Nenek. Tukang masak juga ada idea yang hebat untuk membuat pie daripada dough berwarna-warni. Ia kelihatan sangat mengagumkan dan menarik. Kita bentuk rambut tocang dan goreng dough dalam minyak panas supaya ia serta-merta menjadi donat yang cantik. Begitu sahaja. Dan Walah, selamat sekarang Anda boleh tinggal. memotongnya separuh. Macam tu. Sekarang kita sudah... Sangat creamy, dama. Dan Taburkan dengan gula-gula. Samara. Apa yang saya lihat? Nancy, Naon perlukan bantuan. Terima kasih, Jeff. Saya okey. Ay, sani kada ringin darikan coklat, donat besar, dan besi waffle. Baiklah, mari kita lihat. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil saya? Jika nampak terbakar pada Anda, maka... Anda salah. Ia coklat. Betul. Kita perlu tambah lebih gula-gula. Saya suka mereka. Lihat ini, Nenek.
Adakah anda suka itu? Oh, cantiknya. Baiklah, kek tembikai sudah siap. Kami potong sekeping yang menyelerakan. Oh, selamat menjamu selera, sayang. Wah, berapa banyak benda sedap. Oh, apa ini? Tahu sedap tetapi tak nampak elok. Oh, maaf kakak, saya tak suka. Yang ini kelihatan seperti tembikai. Baunya... Ia temanjanikan dan rasanya agak sedap. Terima kasih, Nenek. Oh, wow. Lihat donat ini. Ia kelihatan sangat menarik dan cantik. Saya ingin mencobanya segera. Ya, hebat! Chef itu menang! Belas kasihan. Belas kasihan. Sekarang saya mau berti jagung. Anda boleh mula membuatnya. Heating against the porous. More product terus beli popcorn pearls. Pintu ini ada setara jagung dan foil dan kemudian banyak Skittles dan marshmallow. Our Sumster. Oh ya. Ni aing skat di Delsder. Yun ang natural. Hebat! Kimvadut ke dalam oven. Here. Tingkuan tangkuan saya dapat. Kami hantar ke dalam oven. Ini ang gambil sebi bersama popcorn di kebetulan boleh cara bayar. Wah. Jaga diri. Saya dapat. Oh, Chef. Kamu perlu berhati-hati. Tadi minda biasa main dia. Saya ada beti jagung. Sekarang kita buka. Wah. Ya, besok roll yang saya mau dan sola yang saya perlu. Popcorn udah siap. Oh, bagus. Oh, baiklah. Saya tahu apa yang Lindsay saya mahukan. Letakkan biji ren dalam kuali dengan mentega, tutup dengan gula. Sekarang saya campurkan semuanya macam itu. Dan kita tunggu semuanya siap. Mana wisau harum? Oh, baiklah, unsau nelepetsu. Saya setelah biji popcorn terlepas. Saya ada popcorn manis yang sempurna di sini. Oh, bagus. Hebat. Chloe, apa yang awak lakukan? Baiklah, saya ada cara lain. Saya akan letakkan biji dalam pemanggang waffle. Sekarang, isi semuanya dengan Nutella. Kemudian saya akan tutup penutup itu. Kita tunggu sebentar. Oh, iya. Ia ternyata menjadi waffle popcorn. Lindsay kata, cuba saja. Wah, inilah yang saya mau. Adakah ini waffle? Menarik. Saya belum pernah makan popcorn begitu. Sedap. Baiklah, apa yang Fortune coba sekarang? Ya, mari kita lihat popcorn klasik ini. Sepatutnya sedap. Hebat. Dan mari kita lihat apa yang telah disediakan untuk saya di sini. Saya terkejut. Betapa sedapnya popcorn itu. Jangan. Apa ini di sini? Marshmallow dan Skittles. Lezat. Oh ya, chef itu pasti menang. Dia telah menyediakan popcorn terbaik. Oh ya, kermas renzili saya sepenuhnya. Saya rear-runnya, Sir